satu hari kena satu barang. Nama dia beri Exoberlin. Nampak macam tak rosak, tapi sebenarnya dia dah rosak dah pun. Dah bocor. Exoberlin yang rosak, nampak? Dia senang je untuk kita tolak. Dah boleh ada 50. Yang baru pula, dia sustain dan dia kekong, nampak? Benda ni dia menjaga stability bila korang membelok. Bila benda ni rosak, mungkin akan ada bunyi flop-flop. Kereta boleh rasa melayang. Dan juga mungkin tak stabil bila korang cornering, bila korang pusing steering. Dan juga bila benda ni rosak, tayar korang jadi tak laju. Kedudukannya kat kereta korang kat sini, dekat absorber. Dan dia connect dengan stabilizer baling. So bila perlu tukar Exoberlin. Exoberlin ni perlu tukar bila kereta dah start dalam 40,000 km hingga 60,000 km. Benda ni dah start rosak mengikut pengalaman kami. Dan juga bila bush tu dah rosak. Rosak, nampak tak rosak tapi sebenarnya dia rosak. Dia dah ada kebocoran kat sini. So minyak dalam ni dah keluar dan menyebabkan besi dan belaga dengan besi. Tips jaga benda ni pula senang je. Jangan langgar bonggol, jangan langgar lubang. Lepas tu buat pemeriksaan lah setiap kali untuk servis biasa. Servis biasa pergilah buat pemeriksaan untuk ni Exoberlin ni. Okey. Dan kalau kat sini kita servis, kita akan buat 360 inspection secara percuma. Dan ini adalah salah satu yang kita akan check juga. Takut ada kebocoran dan menyebabkan bunyi pada kereta korang. Okey, jangan lupa follow sekali kita punya page untuk dapatkan info lagi tentang komponen kereta. Segmen ni akan muncul. Thank you, bye bye. Assalamualaikum, Pumpang.